Cuba bayangkan kalau dapat makan ikan patin tempoyak fresh dari Sungai Pahang. Hey, what's up guys? So, hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan ke Kancil Raja Patin. Ni salah satu kedai patin yang paling famous dekat Temeloh, Pahang lah. So, ada 3 menu utama kat sini. The first one adalah gulai patin tempoyak. Siapa yang biasa makan patin confirm kenal gulai macam ini paling orang kata paling signature, paling famous lah. So, satu periuk besar penuh dengan tempoyak ni sekejap je sold out. And the second one kita ada pais patin. Pais patin ni dia lain sikit sebab dia guna paste tempoyak yang pekat sikit and then dia bakar atas dapur api. So, bila buka tu kan bau tempoyak naik pergi ke hidung, tapi dalam tu ada ikan yang very moist, very juicy. And then the third one ni lagi special. Siapa yang suka bau-bau smoky sikit, diorang ada buat pais patin bakar kayu arang. So rasa smokiness arang tu masuk infuse ke dalam ikan tu. So tempat ni memang selalu ramai orang. Daripada KL pun datang ramai. Sebab apa? Sebab diorang memang guna ikan yang fresh daripada Sungai Pahang. Okay, sekarang kita nak bagi ikan patin fresh makan dekat sungai. So ni aku turun padang sekali bagi makan ikan sambil-sambil nak tangkap. Tapi tak berani juga nak tangkap. Dalam minta tolong abang ni. Terima kasih bang. So ikan ni kau boleh nampak memang segar. Yang dibawa terus pergi ke kedai dan masak kat situ. So siapa yang memang on the way nak pergi Pantai Timur ke, nak singgah Temeloh, boleh di dekat je dengan exit. Tapi kalau tak boleh datang Temeloh, ada KL, jangan risau. Ada juga branch dekat Dana Kota, dekat Setapak tu. So kalau ada jalan-jalan pergi area sana, jangan lupa singgah Kancil Raja Patin. Rasa diraja, harga rakyat jelata gitu.